Tahun 2025 merupakan satu perjalanan yang penuh makna buat Kolej Komuniti Pasir Salak. Bukan sekadar catatan peristiwa dan pencapaian, tetapi refleksi usaha, pengorbanan serta komitmen seluruh warga KKPS dalam memartabatkan institusi ini sebagai sebuah pusat pendidikan yang relevan dan berimpak. Sepanjang tahun ini, KKPS telah mencatat pelbagai kejayaan yang membanggakan, merangkumi pelaksanaan program-program yang berimpak tinggi, pelibatan serta inisiatif program pengantarbangsaan, penghasilan inovasi, pembangunan profesional staff serta pelaksanaan pelbagai projek strategik yang memberi manfaat kepada pelajar, komuniti dan juga industri. Setiap kejayaan ini bukan hasil usaha individu semata-mata, tetapi juga terhasil daripada kerja berpasukan, kebersamaan dan kesatuan hati seluruh warga KKPS. Dalam kita mengejar pencapaian, sasaran dan juga petunjuk prestasi, perlu kita sedar bahawa kita tidak bekerja dengan mesin tetapi dengan manusia. Manusia yang mempunyai hati, perasaan, emosi dan juga harapan. Sebagai sebuah institusi pendidikan, jiwa dan roh pendidik itu perlu supaya sentiasa menjadi teras dalam setiap tindakan, sama ada ketika berurusan sesama rakan sekerja maupun dalam mendidik dan membimbing para pelajar. Empati, saling menghormati dan keikhlasan dalam bekerja adalah merupakan kekuatan sebenar yang tidak boleh diukur dengan angka semata-mata. Kemajuan sesebuah organisasi tidak boleh digerakkan secara bersendirian. Kesatuan adalah kekuatan. Union is strength. Apabila kita bekerjasama dalam satu pasukan, saling menyokong, bertolak ansur dan berkomunikasi dengan baik, maka segala cabaran mampu dihadapi bersama. Perbezaan pandangan akan sentiasa berlaku dan seharusnya ia akan menguatkan, bukan melemahkan. Dan kejayaan organisasi adalah merupakan tanggungjawab kolektif, bukan individu. Saya berharap seluruh warga KKPS akan terus mengekalkan semangat kebersamaan ini, bekerja dengan penuh integriti, profesionalisme dengan rasa tanggungjawab demi kemajuan satu organisasi yang kita banggakan bersama. KKPS menutup tirai 2025 dengan penuh kesyukuran atas segala pencapaian yang telah diraih serta menjadi setiap cabaran sebagai pengajaran untuk penambahbaikan berterusan. Melangkah ke tahun 2026, marilah kita bersama-sama membawa nilai kemanusiaan, jiwa pendidik dan semangat kesatuan agar KKPS terus melangkah maju sebagai institusi yang bukan sahaja cemerlang dari segi prestasi tetapi juga luhur dari segi nilai.
Bersama kita terus melangkah, bersatu dan melakar kejayaan, empowering harmoni. Selamat tinggal 2025 dan selamat datang 2026.